Assalamualaikum dan selamat petang kepada Dr. Ibrahim dan juga kepada rakan-rakan sekalian. Saya Syahidah binti Abdul Aziz bernombor matrik 161327 akan membentangkan berkenaan seorang ahli falsafah iaitu Søren Kierkegaard berdasarkan bahan bacaan yang telah diberikan di dalam e-learning. Søren Kierkegaard dilahirkan pada tahun 1813 dan meninggal dunia pada tahun 1855. Beliau berasal dari Copenhagen, Denmark. Beliau tidak pernah berkahwin. Beliau juga seorang ahli teologi, penyair, pengkritik sosial dan pengarang agama. Dalam dunia falsafah moden, beliau merupakan salah seorang pemikir paling berpengaruh, khususnya dalam bidang eksistensialisme. Beliau sering digelar sebagai bapa eksistensialisme kerana pendekatannya yang menekankan kebebasan individu, pilihan hidup dan hubungan manusia dengan Tuhan. Kritikannya terhadap sistem falsafah Hegel serta analisis mendalam tentang keimanan Kristian telah membentuk asas kepada pemikiran eksistensialisme yang berkembang selepasnya. Kierkegaard percaya bahawa setiap individu bertanggungjawab sepenuhnya untuk mencari makna kehidupan sendiri dan tidak perlu bergantung pada struktur sosial atau agama untuk berbuat demikian. Seterusnya, Kierkegaard ada mengetengahkan satu konsep utama iaitu kebenaran sebagai subjektif. Dalam pandangannya, kebenaran dalam kehidupan manusia tidak dapat diukur melalui objektiviti saintifik semata-mata, tetapi mesti dialami secara peribadi. Contohnya, kepercayaan agama bukanlah sesuatu yang boleh dibuktikan melalui logik atau disampaikan secara objektif dalam pengajaran akademik. Sebaliknya, ia harus dialami oleh individu melalui komitmen mendalaman dan keimanan yang mendalam. Kierkegaard ada mengatakan, tiada kebenaran bagi saya, melainkan ia menjadi hidup dalam diri saya. Ini membawa maksud bahawa kebenaran sejati mesti bersifat peribadi dan dialami dalam kehidupan seseorang. Selain itu, Kierkegaard memperkenalkan 3 peringkat kewujudan yang menggambarkan perkembangan individu dalam mencari makna hidup. Kehidupan estetik adalah peringkat pertama di mana individu mengejar keseronokan dan kecantikan sebagai tujuan utama kehidupan. Bagaimanapun, individu yang hanya berpegang kepada estetik akan berakhir dengan keputusasaan kerana menyedari kekosongan dalam gaya hidup yang bersandarkan kepuasan sementara sahaja. Seterusnya, yang kedua, individu yang mencapai kehidupan etika mula menerima prinsip moral dan sosial serta menjalani kehidupan berdasarkan kewajipan dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Namun, kehidupan yang bersandarkan etika sahaja boleh menyebabkan individu berasa terperangkap dalam rutin tanpa makna yang lebih mendalam. Akhirnya, peringkat tertinggi iaitu peringkat ketiga dalam perkembangan manusia ialah kehidupan agama, di mana individu mengambil lopatan iman dan menerima hubungan dengan Tuhan secara ikhlas tanpa memerlukan bukti rasional. Peringkat kewujudan yang diperkenalkan oleh Kierkegaard membayangkan bahawa kehidupan manusia bukanlah sesuatu yang harus dijalani secara pasif, tetapi harus diterokai dengan kesedaran dan komitmen. Antara kepentingan ataupun maklumat penting daripada falsafah Kierkegaard adalah beliau menggalakkan setiap individu untuk mengenali had dan realiti diri sendiri serta berusaha mencari makna yang lebih mendalam dalam kehidupan. Dalam banyak karya tulisannya seperti Fear and Trembling pada tahun 1843 dan The Sickness Unto Death pada tahun 1849, beliau banyak membincangkan tentang konsep putus asa dan kebimbangan sebagai dorongan untuk mencapai kehidupan yang lebih autentik. Secara keseluruhannya, falsafah Kierkegaard menawarkan sesuatu pemahaman yang mendalam tentang keaslian diri dan pencarian makna dalam kehidupan. Beliau menolak pandangan bahawa kehidupan harus dikawal sepenuhnya oleh peraturan sosial atau kepercayaan yang diwarisi. Sebaliknya, beliau menekankan bahawa kehidupan yang bermakna harus bersandarkan kepada tindakan yang sedar dan keberanian untuk mengambil keputusan secara bebas, termasuk dalam hal kepercayaan dan spiritualiti. Dengan menerima cabaran untuk menjadi individu yang autentik, seseorang pasti dapat menghayati kehidupan dengan lebih bermakna dan penuh keyakinan. Sekian itu sahaja daripada saya, ringkasan berkenaan ahli falsafah Søren Kierkegaard. Terima kasih.